Oh, dari segi riding position, aku boleh cakap memang tak sama langsung lah dengan model yang sebelum ni, yang Neo Sports Cafe tu. Aku rasa tak sama langsung. Dari segi handlebar, rasa familiar, yang tu rasa familiar. Dia tak terlalu lebar dan tak juga terlalu agresif. Aku rasa yang Neo Sports Cafe tu lebih agresif disebabkan tank dia yang lebih panjang. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku masih lagi dekat Malaysia Auto Show 2025 dan aku masih lagi dekat booth Honda. Yang kau boleh nampak diorang ada display macam-macam kat sini. Tapi hari ni aku nak fokus kat satu motor yang aku rasa kalau aku tak buat coverage, ramai yang akan overlook motor ni lah. Yang bagi aku, dia ada feature yang sangat bagus dengan harga yang pada pendapat aku, dia bukan affordable tapi sangat reasonable. Dengan harga dia tu aku rasa sangat berbaloi. Dia dalam kategori super naked sebab dia pakai engine superbike. Dia bukannya macam contohnya MT-09 kan, dia bawah sikit, dia 900 kan. Yang ini adalah 1000cc engine superbike dan dia punya konsep kali ni lebih street fighter, lebih agresif. Iaitu inilah dia, GoPro 25 CB1000 SP Hornet. Okay, so kat sini ada display satu ni je, satu variant je, iaitu variant SP. Diorang tak bawa masuk yang Hornet 1000 yang standard. Dan harga dia macam apa yang ditulis kat sini lah, 69,999. Kalau compare dengan model yang sebelum ni, iaitu CB1000R Neo Sports Cafe tu, yang itu lebih mahal. Yalah, sebab dia punya equipment pun dia macam lebih cater market luxury macam tu, luxury lifestyle sikit. Yang kalau dulu kan belakang Neo Sports Cafe tu pakai single arm belakang kan. Yang ni tak. Yang ini aku rasa dia lebih performance oriented, tapi still fokus dia adalah untuk kau guna dekat jalan raya. Absolutely weapon lah aku rasa ni dekat jalan raya. Okay, so dari segi spek aku akan terus pergi kepada bahagian engine dulu. Engine ni adalah engine inline 4, yang mana ini adalah engine superbike yang aku cakap tadi. Dia adalah engine Fireblade tahun 2017. Tapi diorang tak adalah ambil daripada superbike tu terus masuk kat sini, bukan. Dia ada lagi fine tune lah. Fine tune supaya engine ni dia punya mid power lebih baik. Dan juga secara teori dia, kalau kau bawa motor ni dekat jalan, kau mungkin akan rasa macam kau bawa superbike yang horsepower dia adalah 200 horsepower. Sedangkan sebenarnya motor ni horsepower dia adalah 155 horsepower dan dia punya torque adalah 107 Nm of torque. 1000cc. Yang macam aku cakap tadi, dia diambil terus daripada Fireblade, tapi Fireblade RR tau, bukan Fireblade yang triple R yang baru tu, bukan. Korang boleh tengok sendiri kat sini ada 4 manifold tu, maksudnya 4 inline lah. Dari segi suspension dan juga brake, depan dia pakai USD fork. Yang ini fully adjustable, SFFVP daripada Showa. Walaupun dia gold tapi dia bukan Öhlins. Dan untuk sistem brake aku rasa depan ni memang cukup nice lah. Ini dia pakai Brembo Style 5. Yang first time Brembo Style 5 ni adalah Panigale V4S. So dia memang top of the range jugalah. Walaupun ada yang lebih baru sekarang kan, tapi dulu ni kira yang paling high end lah. And then dia punya master cylinder pun radial, yang aku tak sure ni Brembo ke tak. Dia jenis yang macam ni, boleh adjust. Aku nak buat video pasal yang CBR 1000RR yang SP tu kan. Dia punya braking memang cukup bagus lah. Cuma kalau korang nak lebih baik lagi, aku rasa yang ni kena tukar ni, brake hose. Aku tak tahulah kenapa dia orang masih lagi mempertahankan brake hose yang jenis rubber ni. Okey, untuk bahagian belakang suspension, yang ni best. Itu bagi tahu betapa premiumnya motor ni. Untuk belakang dia dah pakai Öhlins TTX, mana fully adjustable. Kemudian dari segi brake dia pakai adalah Nissin, bukan Brembo lah. Tapi brake belakang biasalah, kita bukan guna sangat kan kalau kita bawa motor sports bike ni. Okey, motor ni macam motor-motor moden yang lain. Dia dari segi teknologi dan juga riding aids tu memang banyak. Contohnya dari segi riding modes, dia ada 3 default riding modes, iaitu Rain, Standard dengan Sport. Kemudian ada additional lagi 2 modes yang korang boleh customize, ikut preference korang. Korang notice kan, dia ada Rain, Standard dengan Sport. Dia tak ada race, sebab ni bukan race bike. Ini adalah motor yang intended usage dia adalah dekat jalan raya. Tapi kalau korang nak bawa masuk track, dia ada juga customizable riding modes kan. Korang boleh lah set. So dari segi power dengan engine braking, dia ada 3 level, yang mana korang boleh tailor level-levels tu ikut korang punya preference lah. Kalau korang jenis suka engine braking tu banyak,
Sebab korang suka untuk turning in, korang tak payah trail braking kan, pakai engine braking tayar belakang je. Korang boleh set, ada 3 level. Dan of course, traction control kena ada lah kan. Ini engine Superbike baik. Tapi to be honest lah, siapa-siapa yang pernah pakai Fireblade yang lama ataupun Rabbit tu kan, sebenarnya dia punya engine ni antara yang paling usable lah dekat jalan. Kalau dalam kategori Superbike, aku bila tengok motor ni pakai engine ni, aku cakap mesti best bawa ni. So untuk traction control ataupun HSTC, Honda Selectable Torque Control tu, dia ada 4 level yang mana korang boleh pilih ataupun korang boleh offkan dia, supaya kalau korang bawa dekat jalan yang licin ke, jangan ada pasir ke, tak adalah terus jatuh je kan. Dia sebenarnya fungsi traction control ni dia lebih kurang macam ABS, mengelakkan tayar tu sliding. Kalau yang ABS adalah ketika braking, traction control ataupun selectable torque control tu adalah ketika accelerating. And then selain daripada itu, motor ni juga dilengkapi dengan ni quick shifter yang mana dia berfungsi atas dengan bawah. Maksudnya upshift dengan downshift. Okey, dari segi practicality, untuk kau connect dengan kau punya telefon, dia ada Honda Road Sync yang mana semuanya akan berada dekat dalam ni lah. Ada kunci. Okay, jom kita tengok screen. So TFT screen ni adalah 5 inch. Dia bukan touch screen lah. Aku pernah dapat peluang untuk try Honda Road Sync, tapi aku pakai sehari je. Aku rasa dia sangat praktikal, jauh lebih praktikal daripada screen mirror. Ada certain brand ada certain brand dia pakai screen mirror tu, tapi sebenarnya semua sistem tu digunakan dekat telefon kau. So kalau telefon kau simpan dalam bag, dalam poket ke, dia akan jadi overheat dengan sangat cepat. Tapi yang ini tak. Yang ini sistem tu integrated dalam ni. Turn by turn punya GPS tu pun dia just connect dengan telefon kau untuk dapatkan data je. Okay, now kita tengok dari segi chassis. Okay, antara benda yang aku rasa menarik dekat motor ni, salah satunya adalah chassis lah. Sebab walaupun engine ni engine platform daripada Fireblade yang kita tahu daripada tahun 2017, tapi dia tak pakai frame yang sama. Dia pakai frame baru 100%. Dan yang lebih menarik dia, aku rasa dia punya attention to detail untuk memastikan motor ni handling dia terbaik, dari segi agility dan feel tu kena terbaik. So dari segi frame, ini adalah, kalau tengok macam trailis, tapi bila presentation tadi diorang cakap ini adalah twin spar. Apa tu twin spar? Twin spar ni ada orang panggil dia perimeter frame ataupun frame yang dia wrap around engine ni. Tapi dia bukan twin spar yang macam Delta Box yang Yamaha tu, bukan. Dia bukan aluminium. Ini adalah steel frame. And ada benda yang sangat detail pasal frame ni yang aku rasa itu define Honda punya attention to detail adalah contohnya yang ni. Betul ni? Bolt ni adalah engine mounting kan. Yang ini, lubang ni ada beza tau. Kalau dia pakai bolt yang tak ada lubang, dia punya flex. So yang ini lebih flex. Dan test rider dia confirm benda ni. Memang bila dia tukar yang jenis bolt yang jenis ni, feel lagi sedap. And then contohnya bahagian rim. Kalau boleh tengok bahagian rim ni ada lubang-lubang kan. Dekat situ ada, dekat sini, dekat tengah ada. Itu semua calculated untuk dapatkan lebih flex. So dia bukan just sekadar macam nak keluarkan air ke, bukan. Memang dibuat dengan calculation untuk lebih flex tapi tak mengurangkan rigidity semua tu. Dalam kata lain, it's for performance lah, for handling. Selain daripada tu, macam tadi aku cakap awal-awal tadi, belakang dia orang dah tak pakai single arm. Probably mungkin sebab cost, mungkin juga sebab handling. Sebab aku punya pengalaman bila aku bawa CB1000R Neo Sports Cafe tu, antara benda yang aku kurang puas hati adalah bahagian belakang. Bila aku bawa, dia ada macam membuai sikit. Handling pun tak agile sangat lah, especially kalau kau nak compare dengan modern naked bike sekarang. Memang aku rasa sangat jauh lah. So decision Honda untuk keluarkan CB1000R yang baru yang berkonsepkan Hornet dalam family Hornet, aku rasa memang sangat tepat lah. Walaupun aku personally, aku memang suka design yang lebih retro. Cuma alang-alang nak cerita pasal design ni, aku nak tunjuk korang sikit lah. Ni bahagian depan dia punya lampu. Sekali pandang je, ini macam Street Fighter, Ducati Street Fighter kan. Ataupun macam Kawasaki kan. Sebenarnya pada pendapat aku, this is Honda.
It's just that rupa ni adalah rupa yang sesuai dengan zaman ni. Maksudnya motor naked, Street Fighter memang macam ni. Sekarang dah zaman yang macam ni. Macam kita boleh define satu zaman tu, lampu dia semua lampu bulat. Kemudian ada satu zaman tu, lampu semua lampu tajam. Yang ni sekarang ni macam ni lah, lampu mata dua. And then, kalau dari segi design kau boleh tengok daripada tepi, dia punya siluet tu memang ada rupa Hornet yang 750 tu lah. Tapi diorang tak bawa hari ni, aku nak tunjuk. Pada pendapat aku, design ni cantik lah. Sesuai lah dengan konsep dia. And then, lampu belakang, tempat duduk belakang yang lebih tajam. Dan ini bahagian exhaust. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk korang macam mana aku duduk atas motor ni. So, jom. Okay. Oh, dari segi riding position, aku boleh cakap memang tak sama langsung lah dengan model yang sebelum ni, yang Neo Sports Cafe tu. Aku rasa tak sama langsung. Dari segi handlebar, rasa familiar, yang itu rasa familiar. Dia tak terlalu lebar dan tak juga terlalu agresif. Aku rasa yang Neo Sports Cafe tu lebih agresif disebabkan tank dia yang lebih panjang. Yang ini lebih compact lagi, aku boleh tegak lah. So korang boleh tengok posture badan aku agak tegak. Tapi bahagian kaki, aku tak expect macam ni. Sangat banyak ruang lah. So sangat selesa lah. And then kalau dari segi size seat, korang ada sikit ruang lah untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Dan disebabkan motor ni dia punya pickup dia sangat power, dia ada torque yang sangat tinggi, seat yang bertingkat macam ni, bagus lah untuk bagi kau support ketika high acceleration. Kalau nak kira tinggi ke tak, aku rasa tak tinggi sangat lah. Kalau korang tinggi lebih kurang 170 should be no problem lah. So secara kesimpulan dia, motor Honda CB1000 Hornet SP ni bagi aku adalah sebuah motor super naked yang sporty. Dia tak carry banyak sangat persamaan dengan CB1000R yang sebelum ni, iaitu Neo Sports Cafe, dari segi konsep dan juga dari segi equipment. Aku rasa banyak beza. Motor ni menawarkan, aku rasa dari segi performance, dari segi handling, aku tak test lagi, tapi aku rasa lah, aku tengok dia punya equipment, aku tengok dia punya konsep, aku rasa dia sangat bagus dari segi handling lah. Aku expect dia sangat agile. Sangat sedap lah untuk line corner ke apa ke. Strong contender lah dalam kategori super naked. Korang kena tahu dia kategori super naked tau. Kalau Aprilia dia adalah Tuono V4. Kalau dekat Ducati dia adalah Street Fighter V4. Dia bukan Street Fighter V2. So aku personally memang tak sabar lah. InsyaAllah kalau aku dapat peluang untuk test ride, aku akan test ride dan share dengan korang aku punya pendapat lah selepas test ride. Ini sebelum test ride pun aku dah rasa macam mesti best lah motor ni. So ya, kalau kau tanya aku adakah aku recommend kan, aku rasa ni memang aku sangat-sangat recommend lah. Pada aku dia punya harga dengan dia punya features yang ada, yang dia bagi, contohnya suspension depan belakang adjustable, depan kiri kanan Brembo, semi floating disc, semua tu aku rasa cukup lah dan sangat berbaloi dengan harga dia yang 69,999 tu kan. Cuma ada satu benda je aku rasa motor ni kurang kalau nak compare dengan competition dia, iaitu dia punya elektronik, dia kurang IMU. Tapi motor macam ni dah ada traction control, dah ada quick shifter up and down apa sebenarnya, aku rasa dah cukup lah. Aku tak keen untuk ada IMU tu pun, sebab IMU tu bagi aku sesuai untuk sports bike. Kalau kau nak main track ke apa ke, aku rasa mungkin kau boleh fully utilize lah benda tu. So ya, aku rasa sampai sini je dulu. Aku nak dengar pendapat korang tentang motor ni juga. Aku mungkin lepas ni akan cover yang motor ni, Yamaha R9. Tapi sadly dia tak masuk Malaysia pun. So kita jumpa pada video seterusnya. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.